Hormat Menteri Besar kita hadir untuk merasmikan program Majlis Pegawai kita pada malam ini. Saya ingin nak menerangkan bahawa perjalanan atau cara majlis kita pada malam ini, di mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita akan bersama dengan Timbalan Menteri Digital dan juga tetamu-tetamu kehormat akan berada di pintu hadapan dan diarak oleh kumang-kumang kita sampai ke depan dengan tarian ngajat. Selesai sahaja sampai di hadapan, kita terus berdiri dan menyanyikan sebuah lagu, iaitu lagu kebangsaan negara kita, lagu Negaraku. Seusai dengan itu, kita akan dipersembahkan oleh persembahan ngajat, persembahan ngajat orang Ulu dan juga persembahan tabuah dan juga persembahan yang kita jemput khas daripada Minangkabau, persembahan tarian Minangkabau dari grup penari di Negeri Sembilan. Selesai saja itu, kita akan mendengar ucapan daripada pengerusi jawatankuasa pengelola, iaitu Puan Winnie Suri akan menyampaikan ucapan, dan seterusnya ucapan daripada wakil menteri kita, menteri kami, iaitu Yang Berhormat Datuk Wilson Ugak Kumbo akan menyampaikan ucapan, dan seterusnya majlis kita akan mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan. Seusai ucapan, maka kita akan sama-sama menyaksikan perasmian di mana Yang Amat Berhormat kita akan memukul gong